Nombor asas 10 nak tukar jadi nombor yang bukan asas 10 tapi nak guna kalkulator je. Boleh ke? Kalkulator Ramadan, day 24. Nombor 73 ni, kalau tak ada apa-apa base dekat situ, sebenarnya dia adalah base 10. Jadi sekarang ni macam mana nak tukarkan base 10 ni menjadi base 8? Server pump tekan on, tekan mode 2 kali. Nampak nombor 3 ni ada base, tekan nombor 3. Yang paling penting kita kena alert dengan huruf yang dia guna dekat hujung ni. Nampak tak yang warna hijau dekat atas ni? Dec, hex, bin dengan occ. Ini dec, decagon 10. Hex ni base 16 tau, bukan base 6. Bin ni bukan anak lelaki, ini base 2. Kalau kita tekan, dia akan jadi B. Occ ni pula adalah base 8. Tekan, jadi O. So, sekarang kita nak tulis base 10. Jadi, kita pastikan hujung ni adalah huruf D. 73 base 10, tekan je 73, tekan sama dengan, nampaknya dia dah bagi tahu 73 base 10. So, nak tukar jadi base 8, just tekan sahaja button ni, pap, dapatlah jawapan kita akan jadi 111 base 8. 111 base 8. Kalau nak tukar base 8 ke base 10 pula, kena pastikan dahulu hujung ni huruf O untuk base 8. So, masukkanlah 111, tekan sama dengan, dapatlah 111 base 8. Nak tukar jadi base 10, tekan hujung sini, pap, dapat 73 balik. Itulah dia. Kalau tukar jadi base 2, tekan bin, dapatlah 100, 1001 base 2. Kelas Swiss pula, tekan menu, pergi dekat nombor 3 ni, nampak dia dah bagi base, tekan nombor 3, pastikan dia dec base 10. Tekan nombor 73, tekan sama dengan, dapatlah 73 base 10. Kalau kita tekan occ ni, nampak nombor yang bawah ni dia tukar, yang atas ni dia bagi tahu 111 adalah base 8. Nak tukar jadi base 2, tekanlah ni, dapatlah 100, 1001 base 2. Sama je dengan kalkulator server pump tadi. Dalam silibus form 4, asas nombor ni kita belajar daripada base 2 sampai base 10 dan juga base 16. Tapi yang boleh guna kalkulator hanya base 2, base 8, base 10 dan base 16 sahaja. Settle.